Okey, jadi kita sambung lagi di dalam video seterusnya. Okey. Okey, jadi sekarang ni apa kita nak buat? Kita tengok dalam bahagian UI kita ni, kita ada checkmark ni. Kita nak sembunyikan checkmark ni dulu. Okey, so kita pergi ke UI, checkbox, okey, select panel ni, tekan shift untuk kita select banyak dan kita uh, uncheck dekat sini. Ini dia punya bool dia punya set aktif. Set aktif bool dia kat sini. Okey, so kita nak buat operasi dia ikut ini arahan yang saya buat lebih kurang macam inilah arahan-arahan dia. So mula-mula dia akan buka kunci iaitu kunci yang ni. Okey. Jadi kunci ni lock kipas ni saya nak letak dia di belakang, tak payahlah saya letak dekat sini pun tak apa. Lock kipas. Saya nak duplicatekan dia, Ctrl D. Okey, so lock kipas ni saya nak tukar nama dia, satu tutup. Ini dia punya lokasi lah, state kita panggil, tutup, dan satu lagi buka. Okey, kita kena namakan kalau tak dia jadi nombor-nombor macam tu. Okey. Kemudian apa saya nak buat? Saya nak buat material. Saya create folder baru dekat sini, dekat okey, saya buat satu folder baru dekat asset, create folder. Nama folder ni material. Ini untuk membantu kita dalam development. Okey, dalam material kita nak buat material, right click macam biasa, create material. Saya nak namakan ni merah. Okey, then kita letaklah warna ni merah. Kemudian kita nak buat satu lagi material warna biru. Ini in case kalau kita perlukan satu warna yang berlainan, kita dah ada dah standby kat sini biru kalau kita nak pakai. Okey. So kita ada dua, satu tutup, satu buka kan. So yang buka ni saya nak rotate dia, rotate. Okey, saya nak kedudukan dia macam ni. Kedudukan dia terbuka macam tu. Dan saya nak letak warna merah dekat dia supaya saya boleh bandingkan lah, bezakan warna objek ni. Ada dua objek dekat sini. Jadi apa perlu saya buat sekarang ni, dekat tutup ni, kita nak bila dia klik ni dia buka tau. Okay, klik buka. Okay, so kita perlukan interaktif. Kita klik add needle component. Ini komponen-komponen untuk needle engine. Saya klik interactivity. Kita ada event trigger. Okay, dekat event trigger ni kita nak check event type kita, iaitu pointer click. Okay, dekat pointer click ni kita nak dia, kita klik plus. Okay, pointer click. Apa kita nak klik? Kita nak klik objek tutup kita ni. Kunci yang tutup ni, bila kita klik apa jadi? Okay, so bila kita klik objek kita ni, okay, first kita nak tutup dia, game object, set active bool, kita tutup dia. Then kita tambah satu lagi, kita nak buka yang ni. Kita nak buka kipas ni yang terbuka ni. Okay, sama juga, set active on. Cuma sekarang ni dia tengah on, apa kita buat? Kipas yang buka ni, kita tambah satu lagi dalam everywhere action, hide on start. Jadi bila dia start tu dia hide dulu. Okay, jadi bila kita klik baru dia unhide. Alright, jadi kita try save. Kita nak tengok interaksi kita. Kita zoom, kita tengok, klik. Itu dia. Okay, kita tak nak, nanti kita baru kita buat arahan seterusnya. Okay, sekarang apa kita nak buat? Kita nak klik, arahan kedua adalah keluarkan sangka depan. Jadi sangka depan ni, bila kita dah buka, kita nak sangka ni, bila kita klik, dia akan bergerak ke meja. Okay. Jadi dekat sini, kita nak buat, kita perlukan dua sensor tau. Kita panggil dia sensor sebab kita akan gunakan komponen yang dinamakan dekat sini, add component ni. Kita akan gunakan dia special trigger. Okay, kita akan gunakan special trigger.
Dan special trigger memerlukan special receiver macam ni. Okay, tapi sebelum tu kita kena ada animation. Jadi ada dua benda kita nak pakai dekat sini. Okay, jadi kita buka sangka. Mana dia sangka depan? Sangka depan. Kita nak animatekan dulu sangka kita ni. Sebab kita tak ada animation. Kita akan gunakan teknik animation. So, kita pergi dekat animation. Kita letak nama animation kita dalam folder anim. Ada box on, off ni saya delete lah dulu. Okay, saya delete dulu. Tak apa, kita abaikan je. Sangka anim. Okay, kita nak namakan dia. Kita biasanya kita letak je lah kecil semua. Okay. Alright, jadi animation dia kita nak buat simple dalam masa 1 saat. Kita klik record. Okay, kita nak properties kita nak adalah position. Jadi dia akan letak kat sini. Yang kedua kita akan pergi ke sini, yang terakhir kat sini. Jadi kita nak gerakkan kita punya sangka ni lah. 90 darjah. Ni 90 darjah. Negatif 90. Move. So kita kena selalu orbit supaya kita tahu kedudukan dia. Okay, kita letak tu atas meja. Lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam ni. Okay. Dia melayang sikit. Jadi kita tengok daripada sisi dia melayang. Jadi kita letak, kita adjust sikit supaya dia betul duduk. Terletak atas meja macam tu. Okay. So kita stop. Kita boleh playback kita punya animation ni. Macam tu Okay, kalau kita nak animation kita nak tambah sikit. Contoh. Kita nak dia ke depan dulu sedikit. So kita letaklah dalam 15 kat sini. 15 kat sini kita nak record. Tekan record semula. Kita nak dia ke depan sikit. Okay, maksud dia kita tak nak dia depan sikit macam ni kan. Okay. Jadi kat sini pun depan ni pun kita letak dia ke macam tu. Jadi kalau kita scrub, kita tengok dia keluar ke depan, baru dia pergi ke macam tu kan. Dia keluar ke depan, baru dia pergi ke bawah macam tu. Kalau depan kita tak cukup, kita boleh kedepankan lagi. Kita boleh kedepankan, tak ada masalah. Itu. Macam tu. Okay. Alright. So kita tutup. Kemudian kita nak buat animation untuk yang lain-lain. Okay, kita buat yang ini pula. Ini dah. Kita tutup sekejap sebab kita tak nampak. Sangka depan ni dia melindung. Kita tutup dulu sangka depan. Kita nak buat yang ini. Yang ini apa dia nama dia? Stopper depan. Stopper depan pun kita nak buka. Stopper depan. Klik create. Kita namakan stopper depan anim. Okay. Pun sama juga kita nak buat. Klik record, add properties, transform, position. Klik plus kat sini. Yang first kat situ kedudukan dia, yang kedua kat sini. So kita nak, okay, kita gerakkan dulu kat sini 10. Kita keluarkan dia dulu kat sini. Okay, dia keluar. Dan dia akan pergi ke sini. Yang ini kita letak dia kat bawah. Okay, kita letak dia kat bawah. Dekat atas meja macam tadi. Okay, lebih kurang kat sini. So kita rotate dia. 90, negatif 90. Kita tekan F. Kita nak tengok. Kan dia melayang kat sini. Terapung-apung. Okay, kita nak check. Masih lagi terapung. Kita bagi dia sentuh meja tu sikit. Itu dia. Alright.
Kemudian kita boleh stop recording, kita boleh test. Scrub dekat sini. Dia keluar, dia letak tepi kan. Keluar, letak tepi. Okey. Seterusnya kita nak buat stopper dah, kipas ni. Bilah rosak ni pun sama, kita nak klik create animation bilah rosak anim. Okey, bilah rosak anim kita klik plus, add transform juga, position. Okey, yang first position kat sini yang dekat 10 dia akan keluar sikit ke depan. Dan keyframe terakhir ni saya nak letak dia, ini saya nak letak sebelah kiri Saya nak letak dia sebelah kiri, rotate negatif 90. Okey, kita letak atas meja macam tu. Kiri sikit. Kita test. Okey, kita nampak macam tu Alright, kita dah selesai dekat sini. Itu 3 benda tu yang kita akan keluarkan. Yang lain kita dah tak pakai. Cuma dekat sini sangka ada bilah ni, kita ada bilah kipas tau. Kita ada bilah kipas kat sini. Ini bilah kipas ni. Saya letak kat bawah. Sebab ni bilah kipas yang kita nak gantikan tu. Okay, bilah kipas yang kita nak gantikan tu kat sini. Okay, rotate dia dulu. 90 darjah. Negatif 90. Movekan dia supaya dia duduk atas meja tu. Lebih kurang kat sini kot. Nanti kita kena check sebab takut nanti dia, kedudukan dia ni, dia berlanggar dengan objek yang lain kan. Ataskan sikit, dia tenggelam sangat. Okey, macam tu. Okey, dia kedudukan awal dia memang dekat sini. Tadi kalau kita check, kipas rosak tadi kat sini. Kalau kita check, ini kat sini tak ada masalah. Stopper depan, kalau kita nampak tu, dengan stopper depan tu nampak dia terkena macam ni kan. Jadi kita adjust stopper depan ni. Kita pergi semula kat stopper depan, kita pergi kat frame terakhir, keyframe ni, kita on kan record kita ni, kita alihkan dekat sini. Okay. Kemudian kita nak check sangka depan tu. Sangka depan pun kita ada animation kan. Kita nak tengok kedudukan dia. Ni Okey, saya rasa okey kot kat sini. Dia tak kena Okey, so yang ini kita pun nak kena buat animation untuk dia. Bilah kipas ni. Okey, bilah kipas, saya namakan dia bilah kipas. Ini pun sama. Operasi kita tekan record. Properties yang kita nak record adalah position. Okey. Kita nak buat macam mana? Kita naikkan dia dulu kot. Kita naikkan 10. Dekat 10 kita naikkan dia dulu. Kemudian baru kita ini tricky sikit sebab kita nak position dia yang terakhir ni ngam-ngam dekat dalam tu. Okey. Jadi kita rotate. Okey. Kita pun sebenarnya boleh apa tu? Kita boleh sangka depan, saya off dulu sangka depan ni. Bilah kipas naik sini. Kat sini kita nak adjust supaya dia center betul-betul. Jangan lupa record tengah on. Kita tengok daripada orthographic view supaya senang. Kita nak dia betul. Bilah kipas, tekan F untuk kita frame dekat situ. Okey, kita nak center. Kita tengok daripada sisi
Kadang-kadang kita nampak macam dah okey tapi sebenarnya dari sisi tak okey. Okey, ini macam ni okey sikit. Alright, macam tu. Okey. Okey. Alright, jadi kalau kita tengok animation kita, stopkan record, dia akan bermula daripada bawah, naik, dia akan cuma dia terkena kat sini Dia terkena kat sini. Perspektif dia terkena kat sini masa dia naik tu, dia terkena. Apa kita buat, kita sebab dia naik macam ni, kita keluarkan sikit kat dia. Kita keluarkan sikit, tekan record semula. Sini dia kena keluarkan sikit. Okay. Dan bila dia berpusing, sini pun sebenarnya kita boleh, dekat sini kita tambah satu lagi keyframe. Kita nak dia keluar sikit macam ni. Okay. Supaya masa dia terbang tu, sini pun tak payah nak tinggi, tak payah nak jauh sangat. Okay. Jadi kita adjust je ikut kesesuaian. Kita adjust. Dia lebih kurang macam tu jadi at least dia tak terlanggar dia punya sangka tu lah. Okay. So kita stop. Okay, jadi kita dah ada semua animation kita kat sini. Jangan lupa sangka depan kena buka on semula. Okay. Alright, so kita save. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kita akan mula susun kita punya prosedur ni lah. Okay, untuk prosedur ni dekat dalam video yang seterusnya. Terima kasih.